yang kosong waktu tu Arsenal. Maksudnya kau pilih Arsenal dan kadang dah tak ada pilihan lah. Bukan sebab kau nak. Okey. Apa tak puas ke dengan Arsenal time tu? Teruk sangat ke Arsenal ni? Tak. Arsenal waktu lepas zaman Wenger dah belah, dia dah mula bowl sikit-sikit. Dah mula bowl. Dah mula bowl. Maksudnya rasa macam sayang hang kat Arsenal pun masa tu dah bergolak lah. Aku anggap macam mana kita memilih parti politik. Macam mana Din? Cuba kau explain. Kepercayaan tu dah kurang Din. Benda yang sama. Sama dengan politician kan. Politician pun boleh tukar-tukar parti. Kau yang minat klub ni nak ikut sama ketua macam tu. Come on man. Jadi kau lebih ikut kata hati kau lah. Come on man. Ayat Arsenal yang paling buat aku menyampah dulu. Tapi sekarang ni aku dah mula macam okay, betul. Trust the process. Minggu ni kita sangat istimewa. Kita ada seorang tetamu. Tapi saya nak bagi disclaimer dulu kepada semua pendengar-pendengar kita yang bukan saya yang jemput tetamu. Kalau bagi suggestion kat saya, memang saya tak nak tetamu ni buang masa saya. Terlalu banyak buang masa saya tetamu ni. Tapi sebelum saya memperkenalkan tetamu saya, ini pun tetamu juga, beri tepukan untuk Aznil Haji Nawawi. Pak Nil, apa khabar Pak Nil? Inilah suara dia yang datang dari perut Seroja Mawi. Ada siap Pak Nil lah. Tapi kita punya guest apa pun dia tak pakai lagi tu. Tak pakai apa-apa lagi. Tolong. Untuk pendengaran yang lebih jelas, tidak saya kala. Ni pegang. Pegang. Kau tengok. Kadang-kadang bila kau cakap tadi, bila kau cakap buang masa saya, aku tak agree buang masa. Tapi lebih kepada nak perlukan kudrat yang banyak nak layan. Awal-awal dia dah dia pergi letak atas meja. So pegang je lah. So panjang podcast. Mic tu, mic. Kena rapat. Ada pula rapat macam ni. Baru dengar. Jangan cium. Jangan cium. Tapi dah sanitize siap. Habis tak kenalkan pun kat orang. Bidin Al-Zaifah bersama-sama dengan kita untuk membincangkan tajuk penting. Adakah Bidin bersedia untuk tajuk kita pada hari ini, Bidin? Sebelum tu saya nak tanya Bidin dulu. Pandangan Bidin tentang fashion sahabat saya sekarang. Janganlah macam tu. Kita perlukan mata lain sebenarnya. Kami dah terbiasa awak sebagai tetamu. Saya buka. Okay. Pak nak tengok. Kenapa pemilihan beret tu? Beret boleh explain? Beret ni ada perkataan Palmer. Anak Palmer. Bukan Cole Palmer. Bukan Cole Palmer Din. Bukan Cole Palmer yang Chelsea yang awak minat tu. Tak payah explain. Orang kenal Cole Palmer tu. Kenapa beret? Beret ni saya nak cuba sesuatu yang baru lah Din. Kalau awak pernah tengok episod yang kedua atau pertama kot, saya pernah pakai yang kuning, tapi orang samakan saya dengan Sarjan Alang. Jadi saya tukar. Jadi sebiji. Sejak dari itu ramai warga Kuat Buah dia namakan saya Sarjan Alang lah. Jadi saya rasa macam tak elok lah guna nama orang. Saya hitamkan lah. Anggota rela pun kadang-kadang confuse ni kawan saya kan. Itu kalau dia lah. Tapi Bidin sebenarnya asal macam judge aku tengok atas bawah ni. Awak kata tetamu, takkan saya nak judge dia pula. Dia memang sama-sama dengan saya. Topik yang saya akan buka pada hari ini adalah topik random pekan ataupun bandar yang anda bertiga pernah lawati ataupun pernah sampai. Dan kenapa anda sampai di sana. Ini kita cakap tentang random. Tak payahlah Shah Alam memang semua orang pernah di Shah Alam. Mungkin tempat-tempat seperti Paris, Tumpat ke, tiba-tiba Tumpat, awak pergi Tumpat, ataupun awak pergi Arau ke, nak buat apa kan. Arau. Kalau tak ada sebab nak buat apa kan. Dan sebenarnya tempat-tempat macam ni, Bidin, Botak dan Azwar, tempat-tempat macam ni kita sampai kalau tak kerana undangan perkahwinan, majlis convocation adik-adik kita, ataupun
ataupun kita wakil sekolah main majlis sukan-sukan daerah pergi kat sekolah. Kalau program boleh program. Program. Dia start nak tarik kita pergi direction tu. Jadi di manakah tempat tersebut? Dia lokal saja ataupun luar? Lokal lah. Saya prefer lokal lah. Lokal. Macam contoh, saya baru sampai minggu lepas ke Cuping. Tak ada orang tanya. Minta maaf. Bukan. Saya bagi contoh. Bagi contoh dulu. Kau awak yang nak bagi contoh sekarang. Awak pandai-pandai ni. Saya suruh awak bagi. Saya suruh awak bagi contoh je lagi. Saya sampai ke Cuping. Okay. Di mana Cuping kalau awak tahu Bidin? Perak. Member tahu lah. Sebab member baru buat tu. Kat mana? Cuping. Perak. Jangan ikut orang. Wow, geografi. Aku tak tahu. Geografi. Aku Nampak? tak tahu. Tak, okay. Jawapan betul. Di Perlis. Agak jauh. Sendiri Perak buat dengan ke? Perlis. Sendiri buat? Google. Okay. Google sekarang. Cuping. Macam mana kau boleh tekan Perak? Sebab sebagai talent yang pernah diambil untuk visit Perak. Cek balik. tak cover. Saya mohon kerajaan negeri. Awak buat visit Perak ke visit Ipoh je tu? Wah, mengelak. Dan syuting mengelak. Nampak awak tak buat research untuk job awak ni. Dalam menyelam minum air Tiap Pais. Sebab tu bila borak kat bawah, jangan buka semua cerita. Member absorb bukan kat sini. Bukan saya saja tau ajak Isap Okok tu. Bandar korek. Bandar korek dulu awak tadi. Jadi Bandar Cuping ni yang ada satu bulatan roundabout dekat Bandar Cuping tu, dia ada satu mercu. Mercu tu dia tulis 40 darjah Celsius. Okay. Dekat mercu bulatan 40 darjah Celsius. Tanya kenapa mercu ni ada 40. Awak macam kagum lah tengok kemajuan. Tanya kenapa nak kena tu. Orang selalunya letak bunga macam roundabout di Shah Alam ada pokok-pokok dan landscape. Betul. Roundabout kat Melaka dia traffic light. Kadang-kadang roundabout tak ada lagu kau mana ada. Tak ada. Tak goyang kau. Tak ada betul lah. Takkan tak logik lah roundabout. Apa goyang? Rupa-rupanya memang itu adalah simbol suhu terpanas dekat situ. Dan setiap tahun akan cecah. Adakah suhu terpanas di Malaysia kat situ? Aku rasa lah. Dia ada ladang tebu dekat sana. Kilang gula. Jadi tu random. Kalau tak kerana ada urusan di sana, saya takkan sampai. Tapi menyambung cerita Faiz ni Cuping lah. Dia tak jauh daripada Cuping tu. Saya rasa Arau. Arau di Perlis ni. Saya pernah dulu main bola. Sampai ke Arau. Karisma ke? Bukan. Liga IPT lah. Liga IPT, okay. Main di Arau. Masa tu pukul, biasalah Liga IPT kan pukul 4.30 dah main kan. Pasar tu orang azan kick off. Position apa? Saya striker lah Din. Okay. Kalau awak cakap awak minat gol pertama tadi tu. Awak tak payah explain lebih bola kat ni. Agak kurang. Saya sempat main 15 minit. Lepas tu saya minta keluar. Sebab apa? Saya cakap, coach saya tak tahan. Panas sangat. Untuk orang yang datang daripada Dungun singgah ke Shah Alam, cakap dekat Perlis tu panas tu memang panas. Memang panas. Saya percaya. Saya percaya dengan apakah tujuan awak pergi ke Cuping tu? Saya tu ada perkahwinan. Ada undangan perkahwinan. So saya pergi dengan keluarga saya lah. Mak bapak saya pun ada. Tak perlu detail sangat. Tapi apa yang saya nak cakap, nasib baik hari itu adalah hari hujan. Awak yang tanya saya mau pasang juga ni. Awak yang tanya saya. Tapi tak perlulah sampai pergi dengan siapa, pakai kereta apa, tak perlu. Saya nampak dia lebih nak memangkah je. Biden? Tempat kau? Tempat kau yang dah sampai tu. Janganlah macam tu, macam ini. Tak. Dia gini, biasa kita orang buat gini, zigzag. Gini, lepas tu datang kat saya balik nanti. Macam tu. Dia memang tiba-tiba je kau tengah leka tu, dah sampai kat kau. Okay. So sekarang kita nak uji kau lah. Okay. Berapa jauh. So tempat yang kau paling boleh ingat, paling kau random. Dia mau randomnya. Kau sama random lah tu. Aku pun tak tahu aku buat apa. Okay, tak apa. Dia tetamu kita walaupun tadi awak dah disclaimer awal kalau sebolehnya lokal. Tapi kenapa kau samui? Sebab kau pun banyak keluar. Tapi kenapa kau samui dalam banyak yang luar tu? Tak tahu kenapa. Dia macam tak plan. Pergi tak plan. Itu yang kau naik skuter tu yang tu yang kat video tu. Yang tu lah. Apa tak macam mana boleh terdetik kau sama in the first place? Kenapa dia bagi orang tanya dulu. Tanya je biasa. Dia elok aku kalau aku tak soalan tu kau yang pening.
Tapi kenapa kau sama? Takkanlah tiba-tiba kau keluar rumah, jom kau jalan nonong, kau tak ada fikir contoh apa. Ni, contoh ada kawan awak Din yang cakap, best lah kau sampai. So awak pun, jom lah. Sekejap. Ada permintaan sikit lah. Ni lutut awak berapa kali dah tarik telinga saya ni. Dah macam ni kepala saya tadi. Dia ni setiap episod lah kena tarik. Mana boleh macam ni? Okay. Bukan saya. Memang kena lutut awak ditarik. Okay. Kenapa Din? Kau sama macam mana kau boleh? Memanglah kau cakap tak tahu, aku main pergi je. Tapi kenapa kau boleh beli? Apa yang buat kau beli tiket ke sana? Apa yang buat kau Dia sebenarnya aku nak naik train. Inilah soalan aku tadi tu, penjelasan dia. Malaysia, aku nak naik train sampai ke Hat Nyai, macam tu je lah. Sebab aku dah tak ada plan. Sampai Hat Nyai nak buat apa? Dia level random macam tu. Daripada Hat Nyai, kenapa pilihan destinasi seterusnya tu adalah Koh Samui? Okay, kalau ikut logik Hat Nyai, kalau train tu, kalau kita tak turun, dia akan sampai ke Bangkok. Okay, straight. Berapa hari nak duduk train tu? So just main turun je lah. Dia dah turun Hat Nyai, dia lapar, turun lah Hat Nyai. Turun. Sebab kan lapar turun. Makan. Besok tu jalan-jalan. Mana? Kau pernah pergi Phuket? Pernah? Pernah pergi. Pulau lah, jom pulau. Apa yang dekat pulau? Cari. Bukan cari, tak perlu. Tak boleh Google kan? Tak dibenarkan. Pergi terus beli tiket dekat yang ada speedboat. Bos, speedboat. Tak payah buat tone Thailand. Bagi tahu je. Tak payah explain apa tu. Tak payah explain jelas. Bos, I want go island. Okay. Dekat kaunter ni, Kaunter. Okay. Lepas tu, bos cakap, what island? Banyak island. Up to you. And which one is cheaper? Okay. Samui. Cheaper. Sebab dia tak samun kau kat situ. Awak ingat tak berapa harga tiket daripada JT tu ke Samui? Murah lagi daripada Lipe lah. Lipe tu mahal. Tapi yang slacknya Mamat tu tulis Lipe. Lepas tu pagi tu van Lipe lah datang, bukan Samui. Iyalah. So cerita dia sekarang ni awak tak pergi pun Koh Samui lah, pergi Kuala Lumpur. Kalau ikutkan tiket tu pergilah Kuala Lumpur, tapi tak lah. Awak bantah. Kita dah mindset dah Samui kan. Apa Samui? Muay Thai. Tapi bayar harga Samui lah. Dia pulang balik duit lah. Sebab Samui lagi murah. Macam tu lah. Okay. So dah sampai Samui. Lepas tu book hotel. Book hotel. Besok lusa tu dah balik lah. Apa yang awak ingat di sana? Apa benda random yang awak ingat dekat Kuala Samui? Bosan. Memang penuh kelab kan. So apa benda ni macam tu. So tapi macam mana boleh bertahan 2 malaman? Hari yang first day 1 malam. Besok tu untuk sebab dia kena naik ferry kan. Besok tu kita baru macam tak boleh ni duduk macam ni. Besok pergi mana-mana lah, pergi Phuket dia. So besok ni lah. Nak tunggukan lusa punya ferry tu. Ni tidur lah. Samui ni yang awak naik skuter sampai atas bukit tu ya yang tu. Yang memang tak ada apa. Memang tak lah untuk aku ni. Aku tak rasa macam. Kau cakap tak ada apa tu in terms of nak enjoy ataupun nak content? Dia kalau contoh kalau macam Phuket sekalipun kan. Phuket at least kita makanan tu banyak tau. Makanan tu masih banyak Tapi macam Samui tu dia makanan tu ada. Kalau kedai Muslim yang kata yang masak tom yum tu memang 2 tu je kau. Senang cerita macam kau duduk dalam asrama tapi dia pulau. So kau pusing-pusing kau jumpa muka sama. Tu je. Tu aku nak buat apa? Din, kalau lokal Din? Masih kat soalan tu. Kalau lokal. Aku dah buat international lah tadi. Dia macam tak menarik Din. Sebab yang tu orang boleh tengok video awak Din. Ya betul lah tu. Kau awak tengah promo sekarang ni. Ada tak capai hit ke? Ada tak capai target ke? Kalau lokal tak ada kot. Tak. Pernah sampai Tambun ke tiba-tiba ke Teluk Intan ke? Ni bukan yang konten ada. Ni memang random. Sebelum kau buat konten lagi lah. Sama-sama buat konten. Memang random. Dia kan tengok tu macam nak makan. Tak. Memang. Contohnya tiba-tiba dulu awak ada ikut kawan awak balik kampung. Kat mana contoh? Kuala Lipis contoh. Tak pernah sampai. Kenapa nak ikut kawan balik kampung?
Contoh, saya cakap contoh tadi. Din, bayar awak tu ingat balik sebelum saya tanya apa kawan bayar awak tu. Dia aku rasa dia lagi tahu banyak tempat yang kau pergi berbanding kau cerita ataupun video kau. Tak, kalau lokal kan biasanya aku mana ada ikut macam tour bus ke apa, tak ada. Okay. Memang bawa kereta je. Macam tu je lah. Ya, yang mana yang dah sampai yang mungkin okey, satu tempat yang Hana sampai dekat dalam Malaysia yang rasa kami 3 tak pernah sampai. Tempat tu habis pelik lah. Mantin ni 9 ke. Contoh. Mana? Ada tak? Yang sampai yang rasa cukup rare sampai kami 3 pun tak pernah sampai kat situ. Sarawak. Kat mana Sarawak? Dekat mana? Kuching. Kuching dah. Kuching. Din. Okay, kau cerita kau punya cerita pula. Kau cerita kau punya cerita. Okay. Kau jangan nak orang. Dia dah kena tekan. Okay, tak. Dia dah start. Mungkin aku cerita baru kau nampak. Betul lah. Fikir lo. Okay. Tapi aku nak bagi tahu. Tapi aku nak bagi tahu. Aku dah expect ada Sandakan ke mana-mana ke Labuan ke. Aku nak bagi tahu Din. Orang, contoh orang Semenanjung, benda paling basic ataupun benda paling priority bila dia pergi Sarawak, first tempat mesti dia pergi Kuching. So macam mana dia boleh sebut Kuching? dia dah pepol lah tu kat situ. Dia baru kalau Sibu Mukah ke. Kalau kau tanya aku tempat yang aku tak expect sebenarnya Kelang tu yang aku tak tahulah, aku memang apa Kelang? Kelang. Tolong jaga hati. Saya keluarkan saya punya agak-agak lah. Din. Oh, ada satu. Aku dah teringat. Nampak? Ada satu. Mana? Tapi aku dah tak ingat kat mana. Tapi aku ingat dekat Pekan. Pekan Pahang. Oh. Pekan. Kan ada. Pekan. Dia ada Pulau Kuching. Ya. Kat Pekan. Ni, Din, cerita ni tak boleh reka tau sebab kita punya owner ni orang Pekan tau. Betul ke di Pekan ada pulau? Tanya ni lagi ya. Sini, masuk lah. Yang aku takut. Pulau Kuching Kau jangan main rembat yang Tak, pulau tak, betul dia aku tadi. Okey. Pulau aku baru ingat ni. Okey, kenapa ambil sana? Kerja lah, ada program. Program untuk shoot lah. Shoot. Tapi tak sangka dekat Pekan tu memang dia pulau. Dia kau kena naik jambatan tu pun dah uzur, yang bengkok-bengkok punya. Dia memang Pulau kecil lah. pulau kecil lah. Apa yang ada kat pulau tu? Kucing. Memang banyak kucing. Ada kucing. Oh ada. Memang banyak kucing. Ya. Kau letak tangan, datang. Oh. Tu- Kucing liar lah. tak. Kucing Hutan. Kucing elok lah. Dulu macam ni aku selidik, aku pun curious kan macam kau. Macam mana benda ni boleh wujud bro kan? Tanya abang yang jaga tu. Dulu aja. Tak payah cerita dia macam gaya yang apa kata bro, tak payah. Cerita je lah. Mak kau potong orang dah tak ingat. Okey. Aku tak ingat lah. Okey, aku tak nak tekan lagi. Okey, macam mana Pasal tanya bro, apa bro. cara ni? Bro, okey, macam mana boleh ada macam mana boleh ada wujud yang menatang ni kan? Dia cakap bos dia dulu, bos dia orang kaya. So dia beli pulau ni untuk dia buat pulau kucing. Okey. Dan yang bestnya ada orang daripada Europe datang tidur situ. Oh. Besar Tarikan dia memang kucing. 2-3 kucing. Lepas Kira ada tempat tinggal semula pulau tu. Ada memang wujud. Lepas tu jadikan cerita owner dia meninggal. So bila owner dia meninggal, tempat tu dah macam abandon lah. Yes, look and feel dia abandon, tapi masih kucing dia. pakcik ni jaga lah. Kalau nak melawat boleh lah pulau tu. Boleh. Okay. Pakcik ni jaga lah. Cuma dia Sejak bila pakcik jaga pulau? Sejak dia tunjuk tadi ya. Yelah kau nak cerita kan. Jadi aku pun tak expect lah ada pulau kucing dekat Pekan Pahang tu. Oh, Pekan Dah puas jawapan. Ya betul lah. Puas hati kau. Dia Pekan dia punya. Saya host. Terbawa-bawa. Saya host. Tapi dia kucing-kucing tu kucing kampung Jangan lah. tanya detail. Tadi tu dah elok dah. Tadi tu Alah, saya pun tak nak lah rasa dipinggirkan. Nak ada connection tu sembang-sembang. Itu sendiri yang rasa. Sendiri je. Tempat kita tinggal dia punya tempat pula. Ada. Benar tu. Tapi jawapan aku dia lebih kurang bidin lah. Dia bukan lebih kurang bidin. Dia maksudnya pergi sebab ada show. Mas tu show dengan Mas Do. Tak ada orang tanya dengan siapa, tapi tak apa. Okay. Tapi dalam banyak-banyak tempat aku buat tag dulu, tu tempat paling random.
Dan paling bagi aku macam ni aku awkward dah sampai situ. Bintulu. Bintulu. Pernah sampai Bintulu? Pernah. Sabah tak- Sarawak aku Sabah pernah. Sebab Bintulu kalau kat sebenarnya kan orang banyak mention Kertih pusat apa minyak ah. Minyak. So aku tak pernah aware yang Bintulu tu macam tu. Minyak. Ada minyak. Bandar Pelantar Bandar ni. Pelantar betul. Oh, maksudnya ada macam pam-pam besar-besar. Tong-tong besar tu. Tu yang macam tempat kalau transformer nak shoot yang apa kita semua. yang kita tahu Miri. Ya. Bukan kita tahu, aku tahu kat Miri. Nampak macam kau tak tahu je. Tapi tak apalah. Sebab setahu aku yang teruskan. memang ni hub dia Bintulu. Okey. Bila aku sebut perkataan hub tu terus kau macam kena makan. Tapi apa majoriti tapi satu benda demografi dekat Bintulu? Memang macam mana kat Kertih, Kertih orang luar yang duduk dekat Kertih is orang yang kerja kat Pelantar, betul? Betul. Dia bukan kerja kau pegawai bank ke Memang bukan. oil and Memang. gas, oil and gas. memang lah. oil and Kebanyakan gas orang punya luar background. kat situ. Betul. Kalau nak dengar orang luar cakap kat Dungun, situ lah. Oh. Okay. So Bintulu pun sama. Yang benda yang aku rasa awkward dan forever aku akan ingat Bintulu ni sebab Ada orang Perancis. aku lepak minum dekat situ masing-masing satu gelas. Ada yang contoh teh ais, ada yang teh tarik. 5 orang lebih RM20. Oh. Tapi kat mana ni? Dah RM20 kalau bagi 5 jadi jatuh satu berapa? RM4. Tak berapa bijak dia kan? Tak, sebab kita lepak malam. Di kedai tu macam kedai tom yum. Kedai Tepi jalan, kedai gerai lah. Di tom yum dekat Shah Alam contoh. okey. Air apa tu? Teh, dah sebut tadi kan. Dah. Teh tarik, teh ais. Memang air Nescafe ais. Air biasa. 5 orang 5 gelas. RM20. Lebih RM20. Aku rasa dalam 23, 24. Tapi cerita yang sama juga di Kertih macam berkurang macam tu. So benda tu yang aku belajar. So bila balik naik Grab, tanya driver Grab, cakap, bang, sini mahal minum. Oh tak, sini siapa yang datang makan memang dia expect kau kerja pelantar minyak. Ya siap. Tapi tak tahulah nak kata muka aku berminyak ke. Mula-mula rasa macam dia nak dia maki aku ni. Bila brother Grab tu cakap, aku tengah imagine yang aku akan ambil order tu. Aku tengah tengok kau. Tengok kau, okey. Akak tau, akak. Boleh tekan, Akak. boleh tekan. Boleh makan budak ni. Alah, sialah. Tapi yang tu aku terperanjat. Sebab kau lepak minum, gila kau lepak minum even kat Shah Alam pun. Kau lepak mamak tengah-tengah KL pun dia boleh jadi RM15 dah lepas dah. Teh tarik bukan sampai RM45 pun. RM2 lebih. RM2. Bila aku buka topik ni, baru aku rasa yang Malaysia ni tak adalah besar mana. Sebab apa? Sebab aku rasa most of the states, negeri-negeri ni semua kita dah pernah pergi dah, semua negeri. Hang dah pernah pergi? Aku tak pernah pergi Labuan je lagi. Bila pernah pergi Labuan? Tak. Aku Perlis tak pernah sampai. Labuan Perlis. Perlis tak dah sampai ya? Labuan Perlis tak pernah sampai. Lain dah. Yang lain dah semua dah. Aku semua negeri dah pergi. Cuma tak pergi macam Labuan tak. Sabah dah pergi. Sarawak dah. Jangan tengok aku garing. Sabah, tak ada Sabah. Tak, aku pandang tu aku tengah fikir. Ah. Aku tengok garis maksudnya sebab Sabah Sarawak kan besar. Ada Sabah, orang tanya pernah pergi. Pernah Sabah. KK. Kalau aku Sarawak satu-satunya negeri yang belum. Tapi cerita aku lah sebelum kita tamat kat sini kan. Dah tamat dah macam tu je. Belum Sabar, lagi. bagi dia nak sebab sekejap. Nanti yang orang tak dengar cerita saya dia. Betul. Kalau aku ni Kota Tinggi. Kampung Sedili Besar, Kota Tinggi. Johor. 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 Cerita dia sini sebab tu aku tanya kau tadi program-program tu. Sebab ni program anak angkat tu ni masa zaman aku belajar. Ada program BTM. ada program anak angkat. Tiba-tiba kena campak kat sana. Aku macam awal-awal macam tak nak join lah. Macam aduh jadi anak angkat pula. Jadi macam malas nak ni lah. Tapi bila kau dah duduk 5 hari aku rasa. Rupanya kampung tu adalah kampung nelayan yang di mana orang situ cakap Terengganu. Dekat Johor. Yes. Oh ya. Yeah. Sebab macam mana? Nelayan dari Terengganu singgah kat situ, berkahwin kat situ, dah jadi keluarga. Oh, sorry. Tapi dia datang ikut jalan air. Ya. Oh. Sampailah tempat tu dah jadi kampung. Dia buka perkampungan. Ya, Kampung Sedili Besar nama dia. So aku situ So memang kampung tu majoriti dia memang orang dialek Terengganu, asal Terengganu. ada jugalah yang cakap Johor, tapi logat dia tu tak macam yang orang Johor biasalah. Dia ada bunyi Terengganu sikit. Tapi yang macam arwah keluarga arwah mak angkat aku tu
memang cakap Terengganu lah. Boleh awak buktikan macam mana cara cakap Terengganu? Ding, kita memang Terengganu ding. Kalau hangpa cakap Terengganu pekat nanti dah mudah dengar, dah faham sekarang lah. Macam tu lah bunyi dekat Johor. Dia ada belakang sikit, ada belakang sikit. Itu masih Dia campur. Jauh sikit. Dia dah hybrid. Ya, ada hybrid sikit. Terengganu hybrid. Sebab maknya orang Kota Tinggi, bapaknya orang Terengganu. So boleh explain macam mana tu? Macam mana? Yalah. Tadi kan dia dah tunjuk lah. Yalah. Dan kalau saya bawa banyak kali, tak boleh lah dia. Mau datang mana Gitu. Begitu gitu lah dia. Tadi kau reply macam mana? Okay. Cakap Okey. Baiklah. Itu saja tempat-tempat random di Malaysia mungkin ada lagi lah. Mungkin kita tak ingat. Cerita bola tak ada ke? Lepas ni. Abang, dah ilah. Dia marah aku pula. Faiz, kau katakan Faiz, kau katakan. Lepas break ni kursi 3 je ni aku letak sini. Baik, jumpa lagi lepas ni. Hai, kembali lagi dalam Kuat Bual. Episod 14. Pasal Faiz busy betul. Dalam episod 14, segmen yang kedua. Jadinya tadi kita dah membincangkan pasal Random. tempat topik mengarut. Tempat-tempat yang random tak apa benda research. Habis ni topik bola kita apa? Kau co-host kan? Okay, co-host. Okay. Your floor. Okay, my floor Okay guys, Floor. my floor, my lantai. Dah tak payah ulang. Okay. Bila startnya korang diperkenalkan dengan bola dan korang minat? Nampak orang ada otak punya soalan. Nampak tak? Berbeza pergi tempat-tempat random. Tak ada. Ni orang ada akal punya. Bila first okay, waktu kecil main apa? Pendedahan lah. CP tahu CP? Tahu Din. Nak ambil yang dekat ke yang jauh? Tudung botol. Betul. Tapi dalam masa yang sama kat sekolah ada larian, lomba lari. Ada main hoki. Ada yang berterabur main lompat galah ke apa, tiba-tiba ada bola. Ada beramai-ramai 400 student tu, 300 student tu. Kau nak berpasak-pasak nak main bola, nak menunjukkan kau ni hebat dekat sekolah. Tak terpilih. Tapi kau minat. Pengalaman sendiri kan? Itu pengalaman sendiri kan? Tak ni based on Ni kau dah cerita sebab terlalu fasih. Awak cerita tu lancar. Memang tak ada fikir-fikir. Memang lancar. nak buka topik. Okay. Tapi kau dah bagi tahu siap-siap lah kau punya Ini pengalaman. condition orang kat luar sana. Kita bermula dengan Faiz Gurun. Okay. Saya umur 5 tahun. Sebab ada PlayStation 1 sepupu saya punya. Jadi game tu adalah game FIFA 98. Get knocked down. Balik lagi. Ya, betul. Memang lah kan. Itu yang World Cup. World Cup edition. So 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tu adalah waktu-waktu yang penting untuk minat terhadap bola sepak. 5, 6, 7 tahun. Jadinya macam mana boleh tengok EPL? Daripada situ kan kita main game kan, ada wakil pasukannya. Ada Manchester United, ada Arsenal, ada semua pasukan tu kan. Okay. Jadi kita pun bila dah tengok dalam game ni, kita nak tahu juga real dia main macam mana. Start situ lah minat bola. So kenapa memilih pasukan yang awak minat? Berangkat-angkat. Dia bagi berangkat. Kenapa memilih? Macam ni soalan dia macam ni. Okay, first diperkenalkan, jatuh cinta. Okay. Select club tu kenapa? Kenapa MU tu? Dia asal daripada sepupu saya. Lama-lama macam 3 orang. Lama-lama macam interview beasiswa JPA. Lama-lama tu. So maksudnya tiru saudara lah. Saudara minat MU, secara automatically-nya aku pun MU lah bro. Itulah. Kenapa tak boleh? Boleh tak? Tak ada identiti lah. Tak macam tu. Boleh ke tak boleh? Boleh lah, dibenarkan. Itu saya ambil jalan yang boleh je lah. So sampai ketua ni MU. Ya. Macam awak jangan tanya. Ini soalan saya. Ini soalan daripada saya, Faiz Gurun. Sebab saya tak pernah lagi tengok orang saya daripada Arsenal ke Chelsea macam awak. Awak je yang berani buat macam Lukaku. Saya akan beritahu sebentar lagi. Tapi kita bermula dengan Adwa dulu. Adwa budak kat bawah. Adwa lain. Kita bermula dengan Adwa. Apa tu? Soalan dia? Tak faham soalan ke? Takkan nak kena ulang. Tanya lagi sekali lah. Soalan yang sama lah. Tak nak, aku nak dia ulang lagi sekali macam tadi. Adwa. Sebab tadi sebut salah nama. Waktu kecil diperkenalkan dengan sukan. Ya. Kenapa minat bola?
Dan macam mana bila dah minat bola tu ada pula tim yang kau minat lah tiba-tiba. Kadang kau follow sama ketua. Ya. Aku ni adik-adik ramai lelaki. 11 adik-adik aku 11. 12 lelaki. 12 adik-adik, 8 lelaki. So bila aku membesar tu, abang-abang aku dah besar semua. Jarak umur tu jauh. Kat situlah bermulanya bola sepak kertas tu. Yang kau bungkus surat khabar tu, kau ikat dengan getah semua. Kat situ lah. 88 main bola. 88 main bola. Oh, bukan yang atas meja tu. Bukan. Yang tu. Ni bola kau kepal-kepal kertas, balutkan dengan balut. selotip. Main dalam rumah. Ya, kat rumah kau. Kebetulan kat rumah kau pula ada jenis yang macam aku dapat. boleh jadi tiang gol. Memang free kick, memang free kick. Memang adik aku jadi ni lah, goalkeeper. Okey. Lepas tu sama juga macam yang kau cakap tadi tu. Yang itu pun sama, memupuk semangat untuk bermain bola sepak dari situ lah. Di samping kau tengok abang-abang dah main bola semua macam, uish, abang-abang aku ada yang dah berjaya main bola, macam follow lah. Kita follow. Tapi kalau versi bola, gumpalan bola tu adalah di rumah. Kalau di sekolah, kadang-kadang botol minuman pun boleh jadi. Betul. Botol minuman Botol ataupun Kesian sekolah kau nak Faiz. sepak punya pasal Din, botol pun jadi Din. Ya, Tapi- yang ingat kepala orang lain. kemek dulu lah. Kemek dulu, Kemudian proud, dulu betul. sepak. Macam sekolah aku, bola yang dibawa untuk pertandingan tu adalah bola yang ada bendera tu. Macam mana? Bola ada bendera Brazil. Banyak-banyak. ya. Itu memang dah habis murah tu. Yang getah kan? Referee tanya cikgu, mana bola kan? Nampak kat sekolah aku. Dia pun bagi bola. Ref termenung saya tengok. Itu kalau sepak bahagian ni merah dia, merah. Pedih. Kaki jadi merah. Pedih. Sebab bola, lepas tu ditambah bola tu kebiasaannya takkan keras betul. Mesti dia lembik. Rasa berat je kau sepak. Ya, betul. Itu kalau tahan dengan betis tu sakit. Sekolah awak memang rare. Sebab kalau kat sekolah saya bola tu, PJ pun budak tak nak main. Budak tak nak main. Dan awak boleh bawa wakil sekolah pakai bola tu. Sekolah kat mana awak ni? Dia ada lagi satu selain pada bola bendera tu. Dia sebenarnya dia second tier lah. Yang bola bendera tu. Yang first tier paling korok punya zaman sekolah, tapi aku rasa ramai budak zaman sekolah akan rasa bola yang getah tapi dia ada biji-biji tu. Bola tu lah. Bola getah. Bola getah. Bola tu sama tapi dia print lain dia. print lain. Dia print bendera. Ada bendera. Itu sakit kena. Pedih bodoh tu. Bola tu RM7.90 tu je harga dia. Sekolah awak sanggup dia. Lagi teruk sekolah kau ni daripada sekolah Faiz tadi. Aku akan cerita keterukan sekolah aku nanti. Kita start dengan Adwa punya ni lah. Minat dengan EPL tu. EPL aku tak minat. Aku terus kepada pasukan kegemaran aku lah. Barcelona. Okey, macam mana? Cerita dia bermula, aku tak ingat dah siapa yang bagi jersey tu dekat aku. Aku masih ada lagi gambar tu. Aku dah digitalkan gambar tu, gambar yang dulu kan. Gambar pertama dengan jersey Barcelona. Ya. Gambar tu yang jersey tahun berapa? Tapi jersey bukan original lah. Yang sekadar ada logo semata-mata. Tapi start daripada tu aku macam tanya, ni pasukan apa? Barcelona kan. Terus macam Faiz lah. Dah main PES apa semua, FIFA duk pilih Barcelona. Lepas tu dah kenal Ronaldinho semua. Terus sampai sekarang lah Barcelona lah. EPL tu layan lah Din, tapi tak adalah pasukan kegemaran tu, tak adalah. Dia memang tak mepot EPL tau. Tak apa. Kita tak marah dia. Tak ada, aku beritahu kau. Nampak macam kesalahan dia tak? Tak. Biar dia tak mepot dulu punya hal lah. Kamu yang sibuk kan? Tapi dia punya ni, tanya dia. Din, tanya dia. Start dia. Memang kena tanya. Macam Tanya tak balik. minat lah. Dia pun salah satu juga yang ada kat Okay. Dia bukan Ulang balik soalan. Bukan sound engineer tau Din. Tengok memang nampak memang. Sebelum kewujudan Rabias, which is di mana waktu kau tengah sekolah dulu kan, macam mana kau boleh minat main bola, minat, lepas tu pilih tim tu. Kau pernah dengar satu perkataan? Talented. Okay. So orang yang nampak talent tu kat aku. Oh, okay. Tu diri sendiri rasa lah. Tak orang yang cakap. Orang cakap. Aku tak rasa lah. Okay. Orang yang cakap, kau boleh main bola. Padahal aku tak tahu pun. Itu orang kata, bukan saya kata. Orang lah. Orang kata, bukan saya kata. Okay, lepas tu? Orang kampung apa? Orang kampung ke? Orang taman lah. Tapi perkenalan tu dia lebih kepada masa aku pergi berjalan. Ni kira memori lah. Family-nya memori. Pergi jalan dekat Kelantan. Singgah rantau panjang. Masa tu aku rasa sekitar 97 kot. Umur aku 7 tahun. So dalam banyak-banyak benda, arwah bapak aku belikan baju MU yang logo kat tengah bulat. So sejak pada tu aku macam, aku pun tak kenal MU tu apa. Waktu tu kau 7 tahun kau expect apa? Sharp. Baju sharp. Yang tu first lah.
Tengah-tengah. Tapi kalau arwah bapa masa tu tak beli baju MU tapi baju The Rock, mungkin dah minat wrestling. Betul. Betul. Mungkin saya ada tattoo kat seladang kat tepi ni. Sebab zaman-zaman tu Smackdown tengah peak kan. Smackdown tengah peak. So itulah. Lepas tu ditambah pula. Ni saya terus sambung daripada soalan awak yang kedua tadi ya. Ikut minat. Nampak. Sebab lepas tu umur kau 9 tahun kau MU tu treble, baru kau start baca paper. So menang support lah. Tapi takkan tapi itu sifat semula jadi manusia, especially budak-budak. Saya rasa ni lebih kurang sama lah, sebab dah start suka, lepas tu main-main kat kawasan taman, kawasan kampung ni, lepas tu boleh wakil sekolah. Tapi saya rasa awak unik daripada kami. Kalau awak pernah, awak minat bola macam mana? Saya minat bola macam Adwa juga. Azwar. Dah 2 kali dia sebut Adwa ni. Itulah. Menitik beratkan nama kat sini. Penting Din, kalau saya salah eja, salah pronounce Din. Okay. Dah lain maksud dia tu Din. Wah. Wah. Kena ad. Az. Wah je. Wah. Betul wah. Jangan sampai aku panggil nama kau full tau kat sini. Aku tahu nama full kau. Okey. Kita serius. Adik-beradik aku semua lelaki. Sama. Berapa orang? 4 orang. Okey. Number? Aku nombor 3 pasal abang aku kembar. So adik aku seorang lelaki lah. So diorang apa yang abang aku minat, aku pun minat. Follow lah macam case kau ni. Tapi aku follow abang aku kan pasal dia minat kan. Sebab benda tu zaman dulu diorang suka tampal poster besar-besar. Pop tampal kan. Dalam bilik. Sampailah rumah dah boleh tengok bola tu, EPL tu, which is main game sama, main game. Lepas tu pilih tengok EPL tu, dia dah chop team dia. Yang seorang dah chop Liverpool. Yang seorang dah chop Chelsea. Yang seorang dah chop. So aku yang kosong waktu tu Arsenal. Maksudnya kau pilih Arsenal dan kadang dah tak ada pilihan lah. Bukan sebab kau nak. Okay, mula-mula. Lepas tu tiba-tiba Thierry Henry perform. Pam. Tak payah bunyi. Pam. Tak payah. Thierry Henry perform. Okay, selain Thierry Henry, masa tu Arsenal yang membuatkan rasa macam suka dekat Arsenal ni. Soalnya soalan deep. Ni apa? Yang Seaman. David Seaman. Tapi ada Ira Din. Seaman pun perform. Man, lepas tu yang tengah tu Lempang siapa tu? Nicholas Anelka. Siapa 9 tu? David Bergkamp. Dennis. David Beckham. Dennis Beckham. Memang top lah. Lepas tu tiba-tiba dah top. Tiba-tiba ada pula apa Vieira, Patrick Vieira. Kau jadi Imas. Bukan Vieira yang main nombor 7 yang Robert Pires. Ada mak kaos. Sorry. Tak apa. Dia boleh. Robert Pires. Macam mana dia benci pasukan sendiri? Tak, sebab dia ni rare. Ni rare sebab banyak zaman-zaman tu kawan-kawan aku selepas Henry dia punya second dia Pires. Kata handsome. Tapi kau geram tak minat. Ya sejemput ni. Minta maaf cakap memang tak berkenan nama dia. Pernah try satu lagi. Apa siap? Dah lah sekolah pun seluar Kenzo. Lepas tu nampak TV pun macam tu kan. Nak cakap apa benda ni kan. Tapi lepas tu dari zaman ke zaman, maksudnya daripada zaman sekolah which is aku dah masuk asrama semua, aku dah tak follow lah. Lepas tu tiba-tiba aku more to like minat cara manager sebenarnya. Aku dah mula minati manager sebab cara berfikir tu dah lain kan. So kau minat manager. Waktu tu aku memang meminati Tuchel pasal dia dekat apa yang colour kuning? Dortmund tu dia memang Padu-padu. Siapa Muhammad ni kan? Gila lah. Lepas tu kau tengok Dortmund punya fans pun macam lagi hardcore daripada EPL. Kau baru nampak. Baru kenal. Okay. Wah, aku minat lah Muhammad ni. Kan?
Gila lah. So aku tengok dokumen sikit-sikit, tapi tak adalah macam follow macam, pasal dulu susah. Kau nak tengok kat mana? Ya, betul. Tak payah komplain, bagi tahu je lah. Kami kalau susah pun kami nak boleh buat apa, bagi tahu je. Aku minat nak tengok kat mana. Itulah. So tiba-tiba Mamat tu datang pula EPL. Ke pasukan Chelsea. Ya. Aduh. Ni tak boleh jadi dia. Maksudnya kan dia cakap dia tiba-tiba Thomas Tuchel datang Chelsea. So dia dah macam kat situ dah timbulnya Minat. sokong Tuchel kena sokong Chelsea lah. Yang dia cerita tadi awal, Henry 2004, 2005, 2006 tu berbelas tahun dia cari identiti nak dapatkan yang sebenar purely. Apa tak puas ke dengan Arsenal time tu? Teruk sangat ke Arsenal ni? Tak. Arsenal waktu lepas zaman Wenger dah belah, dia dah mula bowl sikit-sikit. Dah mula bowl. Dah mula bowl. Maksudnya rasa macam sayang hang kat Arsenal pun masa tu dah bergolak lah. Aku anggap macam mana kita memilih parti politik. Macam mana Den? Cuba kau explain. Kepercayaan tu dah kurang Den. Benda yang sama. Benda yang sama. Sama dengan politician kan. Politician tu pun boleh tukar-tukar parti. Kau yang minat klub ni nak ikut sama ketua. Macam tu. Come on man. Jadi kau lebih ikut kata hati kau lah. Come on man. Tapi belum Lebih pada survival ni. The choice is in your hand. Tak, kalau survival aku ambil City. Kalau ayat survival lu City. Okay. Betul. Aku saya tanya jangan rasa macam offended sangat. Sebab sekarang ni minta maaf cakap, bila orang tanya penyokong apa City, kita dah tahu dah kat mana dia. Betul. Jadi pada akhirnya dengan kedatangan Tuchel ke Chelsea, awak buat keputusan untuk pindah kelab, betul? Secara berat tapi macam Ingat lagi tak apa pergelutan dalam kepala awak? Ingat. Cerita sikit. Waktu yang buat confirm benda ni waktu Warner. Timo Werner Timo Werner tu dia tie up lah dengan yang berat ni, yang sekarang ni apa yang berat kat Arsenal tu. Apa? Siapa? Sterling. Kan. Berat. Striker tengah tu. Midfield. Apa? Harvard lah. Harvard dengan Warner main depan. Fugo yang mana? Figo zaman yang kau ada zaman tua tu. Figo yang Itu Figo. Aku buat fikir apa Fugo siapa? itu dah old school kan. Ni presiden sekarang. Okay. Timo Werner dengan Harvard. Depan. Okay. Solid lah. Jerman punya serangan kan. Lepas tu belah kiri, belah kanan pula dia ada letakkan siapa tu? Mana aku nak ingat. Line up tu Werner lah. Kiri Werner, lepas tu Kai Havertz depan. Striker dua tu striker. Okay. Dah betul lah kejadian waktu tu. Tuchel setting. Menang. Next season dia start jual Werner pula. Dia dah start jual Werner. Lepas tu dia pula dah bergaduh dengan laki bini, dah start life dia dah teruk kan. So dia dah macam lost. By time to time. Ni cerita pasal owner ni, Abramovich. Tuchel. Okay. Tapi aku masih percaya kat dia. Tiba-tiba dia kena buang. Bila dia kena buang tu aku macam, Kau masih kekal dengan Chelsea walaupun Tuchel dah belah? sekejap. Masih kekal dengan Chelsea sekejap. Okay. Sekejap. Tukar lagi. Maksudnya ini barang rare sebab aku tak pernah tukar ni. Okay, ya. Sebab pengetahuan saya pun yang terakhir sekali Chelsea. dia adalah Chelsea. Ini eksklusif, barang eksklusif ni. Tapi aku teka dia patah balik ke Arsenal. Ni tekan aku lah. Kau dah tahu kat luar lagi. Aku patah balik Arsenal. Okay, apa yang buat kau patah balik? Pasal jangan sesekali lupa kita punya asal usul. Kita Kau pada pusing kan? Bukan. Aku rasa bukan apa. Sebab Arsenal main semi-final malam ni. Bukan. Okay, macam ni. Ayat Arsenal yang paling buat aku menyampah dulu. Tapi sekarang ni aku dah mula macam okay, betul. Trust the process. Okay, dulu kenapa dulu menyampah dan kenapa sekarang ni tiba-tiba boleh pula dengan ayat? Okay. Dulu kalau kau nak harapkan back, kau just harapkan si Jepun tu je. Siapa tu? Tomiyasu. Kalau tak ada yang Tomiyasu tu yang pakai Tomiyasu yang kau tak yang pakai seluar macam mak kau sampai ke perut tu. Siapa Tierney Scotland ni. Baju masuk dalam. Mana ada yang sekarang ni yang bertatu yang belah right back tu? Oh, Ben White. Ben White. Seorang lagi, Cuba ni. Timber. Perancis. Timber baru masuk. Saliba.
Dulu tak ada bukan right back anjing. Dia center back, dia center back. Kau cakap full apa kau ni? Mungkin dia masukkan right center back. Ya, right center back. Tak, dia aku sebelum Bidin teruskan. Bahayanya Bidin cerita ni bukan apa yang dia sebut. Dia lebih pada kita nak teka dia. Ni apa ni? Ni apa? Yang Fugo tadi. Fugo. Yang right back. Kat sini nak tengok knowledge kau orang kuat bual ni power tak apa-apa. Tapi so far lulus. Power. Sebab dah sebut Fugo pun boleh tekan 20 tahun punya nama tau. Tapi saya takut tau bila dia cakap Fugo yang orang lama tu. Saya takut saya salah tau. Jadi awak balik semula ke Arsenal ni tahun bila? Tahun lepas 2024. Tahun lepas ya. Tahun lepas. 2023 saya ada buat video. Saya ada buat video. Saya post kat Instagram, yes. Saya post. Announce. Dengan ini saya mengumumkan saya berpindah balik ke Arsenal. Sebagai orang yang bekerja dalam Apa ni? Reaksi ni? Reaksi awak punya ni? Video tu. Reaksi ni lah. Yang orang komen feedback awak. Lalang. Tu standard. Lalang. Lepas tu macam Arsenal lah, kaput lah, tak boleh pergi lah, apa, negatif. Tu standard. Ada yang support. Aku ada satu soalan. Apa pendapat kau pasal orang yang duk kata, contohlah macam apa yang kau buat ni, daripada pergi Arsenal pergi Chelsea pergi Arsenal, kata kau lalang. Orang yang mudah nak kata kat orang lalang. Apa aku nak kata dengan orang yang cakap aku lalang? Pendapat kau pasal pendapat lah. Kita memang ada buku buku yang kata EPL ni kena macam ni ada. Guideline. Ada buku tu ke? Tak ada. Sebagai fans tak ada buku kan. So tapi apa yang terjadi dengan Chelsea 2020-2021 Lukaku awak tu? Apa yang terjadi dekat Chelsea? Sebab saya pernah perasan video awak maki dia. Awak pernah marah dia. Saya perasan. Berat. Betul, saya ingat. Lakaka berat. Nampak? Lakaka berat. Ada satu period di mana awak nak cuba-cuba jogging, awak selalu pakai jersey Chelsea awak tu. Tahu. Tapi saya nak bagi disclaimer kat sini. Saya nak bagi, bukan disclaimer, peringatan. Friendly reminder. Sebenarnya dia tak betul terang. Dia kata Lakaka berat kan. Sebenarnya dia, soft spot dalam diri dia sayang Lukaku. Ada. Bukti. Nak bukti. Apa? Sebab baru-baru ni tournament FIFA saya lawan dengan dia mengharapkan Victor Boniface, badan macam lembu juga macam Lukaku juga. Awak memang suka yang besar-besar. Dia survive sebelum tu semua lawan orang lain. Boniface. Tak okey. Kejadian Boniface. Saya main tournament dengan si botak ni. Leverkusen. Sabar. Okay. Saya ambil undi nombor 12. So bila nombor 12, nombor 1 ambil apa? Real. Awak yang ke-12 baru boleh. Nombor 12. Okay. Nombor 12. Masuk semi final yang dah tak ada hope dah. Baik. Semua tim dah bowl lah. City pun ada orang ambil lah. Ya. Apa option? Tapi ramai berebut EPL. Okay, awak ingat lagi tak dah sampai turn awak tu nombor 12 tu, apa antara pilihan awak? Sama ada Leipzig ataupun Saya tengok awak ni minat belah Jerman lah. Saya minat. Nak fight macam ni. Apa tiba-tiba Jerman ajak fight? Sebab dia based on, saya rasa Jerman ni lagi dia punya permainan. Tak, tadi belum habis tu Leverkusen dengan Leipzig. Kenapa pilih Leverkusen? Dia memang dia saya pakai Leverkusen. Saya memang kalau mana-mana game, kalau saya main FIFA, saya perlukan seorang striker yang besar. Leipzig ada seorang yang putih tu apa? Sesko. Not bad. Football knowledge. You very bad. Okay. Sesko. Yes. Okay. Sama tak besar dengan Boniface? Lebih kurang. Boniface tebal lagi lah. Tebal lagi. Saya perlukan tu sebab saya punya formation akan menjurus kepada striker tu supaya holding lah. Striker tu akan terlepas kat center back yang last tu. Dia akan terlepas. Dia akan throw, dia terlepas. One by one dengan keeper, dia shoot mesti goal. Lock. Nampak? So, gaya permainan awak main dengan Boniface ni sama dengan macam awak main dengan Lukaku lah. Lain. Boniface saya akan pakai 4-1-2-1-2 narrow. Nampak detail lah. Kalau Boniface tu saya terpaksa pakai wide sikit. Kalau Lakaka tu saya terpaksa pakai wide sikit. Sebab Lakaka first ball dia berat. Itulah. Berat. Susah dia punya first ball tu berat. So kita perlukan support. 4-1-2-1 narrow. 4-1-2-1-2 narrow. Maknanya dua striker. Depan tu Boniface dengan Sheikh. Yes, Sheikh. Belakang dia Florian Wirtz. Belakang dia boleh jadi Adli.
Knowledge tak power. Adli bro. Dia pakai Adli. Bukan ke? Kamal Adli. Belakang Adli yang awak pakai ni, version awak ni siapa? Zaka dengan Zakat bawah lagi. Zaka bawah lagi. Yang kiri kanan dia letak ni Apa nama tu yang Frimpong. dengan Frimpong bawah. Grimaldo. Robert Hendrik. Andrik tengah dia CDM. Sini. Tadi kata Zaka bawah sekali. Part 1 Satu tu 2 1. Okey, 1 2 1 tu siapa? Yang mana part 1 2 1. Yang 2 tu dah Syik dengan Boniface. Yang 1 2 1 tu Satu bawah sekali tu yang tadi tu Hendrik. 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 Lepas tu kiri kanan tu Zaka. itu Zaka dengan seorang lagi tu. Okey. Siapa seorang lagi? Siapa? Mana tahu, korang lagi power. Jangan tanya aku. Ni lah Palacios lah. Ezekiel Palacios. Palacios kot. Palacios. Nama macam tu lebih Di antara dua. Satu depan tu Wits. Words dengan Sheikh ni, Words ni macam lagi Lepas kudung sikit dia berat. Words dengan Sheikh ni ada dua. Salah seorang ni ada berat. Sheikh lah berat. Sheikh berat. So saya pakai Words. Yes. Okay. Sampai ke semifinal. Kawan kita pakai pasukan apa? MU. Tak. Dia top EPL semua dah pick. Hang pilihan kau apa? Hang seeding ke bawah? Aku ke 5. Hang dapat ambil pasukan apa? Aku 5 kena. Aku tengok 5. Ambil pasukan apa? Bayern. Tak fair. Tapi berentak. Awak dengan Bidin berentak. Semi-final. 100 minit ke 100 lawan dengan dia ni. Dengan aku punya Leverkusen yang semua dah merah. Dia punya masih kuning. Relax. Bayern. Result akhir? Satu tipis lah. Satu kan. Part 2. Part 3 bukan eh? Part 2. Leverkusen kena lah. Aku terangkan perjalanan perlawanan. Okay. Dia leading. Okay. Dia leading. Dia datang. Dia semi-final. Dia dah level yang group stage, group sebelah TV. Semi-final seorang satu TV. Okay. Dia ada side. Okay. Dia score awal, dia datang kat aku. Oh. Dia buat perangai Bidin ni lah. Satu sama. 2-1 lagi sekali dia datang. Dia dah Dah confirm lah. Dah confirm. Tapi gol kedua aku, ketiga aku kat sebelah dia. Dan kau nak lagi best. Dia lah champion tempat tu. Dengan Bayern tu. Celaka punya Harry Kane. Aku Tapi dia hang akan okay, orang maybe tak expect Bidin main FIFA yang serius. Tapi masalahnya kau tengok dia pakai Leverkusen tu detail. Okay Den, soalan terakhir sebelum saya wrap Saya tak minat nak menjawab. Berapa sekarang ni average berapa lama awak spend masa sehari-hari main FIFA? Tak. Okay, kalau let's say kalau lama tak main pun tapi sekali main berapa lama sekarang? 2 jam. Pasal sekarang ni saya Mobile Legend kan. Oh ya. Oh iyalah. Dia tengah. Awak ada team Mobile Legend? Team. Tak pernah menang. Semua kalah. Apalah baru start kan. Ustaz. Budak-budak goyang ni. Terakhir kata-kata semangat untuk team awak. Kamera. Tu kamera tu. Kata-kata bagi tahu nama untuk team kau dulu. Bagi tahu nama team, nama team. Bidin, kata-kata hari ni, kata-kata. Kepada team Ocean Black, tolonglah menang satu game. Start dulu dengan satu game. Modal dah banyak keluar. Bagi tahu ni. Modal dah banyak keluar. Modal ke hang ni cakap. Masalah modal apa ni? Moral aku punya kerani pun dah moral down lah. Dah malas nak buat kerja. Dah berat dah. Nak key in pun dah malas. Apatah lagi budak yang nak kena post IG tu. Bang, saya dah tak tahu nak pakai ayat apa. Admin. Awak bukan kisahkan moral pemain-pemain awak. Moral kerani tu. Baiklah, itu saja Kuat Bual minggu ini bersama dengan Bidin Al-Zaifar. Kita jumpa lagi. Jangan tutup dulu. Saya lupa nak mention Minta Bidin lah. Mention Bidin tempat ni. Kepada orang di luar sana, kalau nak shoot datang lah Snooze and Do's kat section 15. Gangster dia. Kalau nak shoot podcast, beritahu. Beritahu je. Datang je. Dia ada signboard dekat bawah, Snooze and Do's. Tekan je loceng. Kalau dia tak reply tu, kat IG ada kan. DM. Tentu lah kan. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye. Macam tu je kau punya ending. Ya, contoh je. Baik, kita jumpa lagi minggu depan.
Bye. Jangan tiru. Ayat sama tu.